Nak buat pengalaman tapi tak ada cat minyak? No problem, hari ni saya akan ajar macam mana cara nak buat pengalaman tanpa cat minyak. Okey, hari ni saya akan tunjukkan kaedah membuat pengalaman dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah. Jom. Kita hanya perlukan krim pencukur, mangkuk, pewarna makanan, kertas tebal dan chopstick ataupun lidi. Next, kita spraykan krim pencukur tadi tu dalam mangkuk. Kemudian kita ratakan krim pencukur tu. Okey, lepas dah rata, kita titiskan pula pewarna makanan dalam krim pencukur. Kita gunakan penyedut minuman je. Terpulang pada cita rasa masing-masing lah. Kalau nak guna 2 warna boleh, 3 warna boleh, 4 warna. Ikut je lah berapa warna yang awak ada, awak guna je. Alright, here comes the fun part. Kita buat macam ni, gunakan chopstick, lidi, toothpick ataupun hujung pensel tu pun boleh. Buat je sebab tak ada rules pun. Awak boleh buat mana-mana corak pun yang awak nak. Because you are the little Picasso, so you just do it. Agak-agak dah puas hati dengan tadi, corak tadi tu, awak ambil pula kertas. Okay, make sure kertas ni awak potong betul-betul muat masuk ke dalam mangkuk tu. Jangan besar sangat. Okay, slowly lift up your paper. Okay, tepikan mangkuk tu. Yang ni awak kena ambil satu kad kecil. Scraper ke. Awak scrapkan krim pencukur tadi tu. Dan barulah dapat kita punya hasil pengalaman menggunakan krim pencukur dan juga pewarna makanan.